Sepatutnya kita dihukum dan menerima akibat yang buruk daripada Tuhan yang Maha Berkuasa, Raja yang Maha Adil, kerana melanggari perintah-perintahnya, melakukan dosa, menyimpang daripada perintahnya dan cuai dalam melaksanakan perintahnya. Namun betapa agungnya kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala yang masih menunjukkan jalan untuk kita mendapat keampunannya. Jika kita tidak mengambil manfaat daripada peluang ini, maka itu adalah kejahilan kita. Allah Subhanahu Wa Taala melalui rahmatnya dan kasih sayangnya sentiasa mencari peluang untuk menganugerahkan pemberiannya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa seseorang yang tidur dengan niat untuk bangun mengerjakan solat tahajud tetapi tidak terjaga, maka dia akan mendapat pahala solat tahajud dengan percuma walaupun pada ketika itu dia dalam keadaan tidur. Betapa malang dan ruginya jika kita tidak merebut pemberian dan kurniaan daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu luas kurniaannya. Maka untuk itu sahabat-sahabat, ambillah peluang sementara nyawa masih ada ni untuk kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala.